Mak ayah kalau jiwa dia penuh dengan ingat Allah, di mana pun dia berjalan dengan anak dia, di mana pun dia duduk dengan anak dia, ayah itu akan ingatkan anak dia dengan Allah. Bila nak makan, ayah tanya, ni siapa bagi rezeki? Dia ajak sebut Allah, anak sebut Allah. Bila berjalan naik kereta, ni siapa bagi kita nikmat kereta? Allah. Tunjuk orang susah, tengok tu apa dia, siapa dia yang mentakdirkan pak cik tu susah? Allah. Bagi duit ke anak ni, duit ni rezeki, yang bagi rezeki ni siapa? Anak akan sebut Allah. Bila perkataan pertama daripada mulut anak, perkataan pertama, ketika anak itu mampu bercakap, perkataan pertama dia ialah Allah, dipenuhi di dalam hatinya Allah, maka bermula daripada dia bangun sampailah dia mati nanti, dia akan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah.